Kita semua kenal karya ni kan, memang ikonik. Tapi, ramai juga yang salah faham. Sebenarnya, ini sebuah karya agung. Jom kita bongkar macam mana Andy Warhol boleh ambil satu objek yang paling biasa dan ubah menjadi salah satu karya seni paling penting dalam abad ke-20. Gambar ni. Mesti anda pernah nampak. Ia ada di mana-mana kan? Daripada poster sampailah ke baju. Dah jadi terlalu biasa sampaikan kita mungkin tak terfikir pun pasal dia lagi. Tapi, di sebalik imej yang nampak ringkas ni, ada satu kisah revolusi yang besar. Dan revolusi ni memang ada harganya. Pada tahun 2017, sebuah lukisan dari siri yang sama yang ada gambar pembuka tin dijual dengan harga $27.5 juta. Ya, betul tu, $27.5 juta untuk sebuah lukisan tin sup. Hebat kan? Ini yang membawa kita kepada soalan utamanya. Macam mana sesuatu yang sangat-sangat biasa yang kita nampak dekat rak pasar raya je boleh bertukar jadi karya seni yang begitu berharga dan berpengaruh? Inilah misteri yang akan kita rungkai. Okey, jom kita patah balik ke permulaannya. Kisah ni tak bermula dengan gemilang pun. Sebaliknya, ia bermula dengan kekeliruan, ejekan dan satu pameran yang hampir gagal sepenuhnya. Cuba bayangkan anda masuk ke sebuah galeri seni tapi rasa macam masuk pasar raya. Warhol sengaja buat macam tu. Dia nak kaburkan garisan antara seni dengan barang jualan. Bagi orang ramai pada tahun 1962, benda ni sangat pelik dan memang memeningkan kepala. Pameran tu boleh dikatakan gagal teruk dari segi jualan. Siap kena ejek secara terbuka lagi. Dan memang hampir tak ada siapa pun yang beli lukisan-lukisan tu. Nasib baiklah ada pengarah galeri tu, Irving Bloom. Dia ni bijak. Dia nampak sesuatu yang orang lain tak nampak. Jadi dia beli semua sekali dengan harga $1,000 je. Kalau tak, siri ikonik ni mungkin dah berpecah dan hilang selamanya. Tapi, belum nampak apa yang orang lain tak nampak. Di sebalik subjek yang nampak remeh tu, dia nampak keseriusan dan satu idea yang revolusioner. Dia tahu, ini bukan lawak jenaka. Ini adalah masa depan dunia seni. Untuk kita betul-betul faham betapa radikalnya tin sup Warhol ni, kita kena faham dulu keadaan dunia seni pada masa tu. Waktu tu, ada satu aliran seni yang sangat berbeza yang tengah popular. Cuba fikirkan lukisan-lukisan besar dengan cat yang terpercik sana-sini, penuh emosi dan gerak isyarat. Seni pada zaman tu dianggap sesuatu yang mendalam, peribadi dan penuh dengan perasaan si pelukis. Ia untuk golongan elit, untuk orang yang faham-faham je. Dan tiba-tiba, datang Warhol yang tolak semua tu ke tepi. Seni pop ni memang betul-betul lawan kepada ekspresionisme abstrak. Ia cool, bukan panas, mechanical, bukan peribadi. Dan yang paling penting, ia meraihkan benda-benda biasa, bukannya luar biasa. Ia seni untuk semua orang. Inilah dia intipati seni pop. Ia ambil dunia sekeliling kita, iklan, produk harian, selebriti dan letakkannya di dinding galeri. Tujuannya, supaya kita terpaksa tengok benda-benda ni dengan cara yang baru. Jadi, kenapa tin sup? Kenapa bukan benda lain? Pilihan Warhol ni sebenarnya bukan rambang tau. Ia sangat strategik dan pada masa yang sama sangat peribadi. Warhol ni dah sedia berjaya dalam dunia pengiklanan, jadi dia faham sangat kuasa jenama dan imej. Untuk masuk ke dunia seni halus, dia perlukan sesuatu yang betul-betul miliknya, sesuatu yang boleh bezakan dia daripada artis lain macam Roy Lichtenstein yang tengah popular dengan lukisan komik. Dan inilah kuncinya. Tin sup tu bukan sekadar produk yang dipilih suka-suka. Ia adalah sebahagian daripada diri Warhol sendiri. Macam yang dia cakap, dia makan sup yang sama untuk tengah hari selama 20 tahun. Boleh kata, tin sup tu macam autobiografi dia lah. Dengan melukisnya, Warhol telah mengubah rutin yang paling biasa menjadi sebuah seni agung. Satu kenyataan yang syarat kuat tentang di mana seni boleh ditemui dalam kehidupan kita seharian. Yang paling menarik tentang siri pertama ni, walaupun nampak macam dihasilkan oleh mesin, sebenarnya ia dibuat sepenuhnya dengan tangan. Ya, dengan tangan. Warhol lukis, dia cat, dia chop setiap satu kanvas. Boleh dikatakan, inilah sentuhan peribadi terakhir seorang artis sebelum dia beralih sepenuhnya ke proses cetakan sarin sutera. Teknik percetakan komersial tu yang membolehkan dia hasilkan seni macam sebuah kilang. Dan inilah yang membuatkan dia jadi sangat terkenal. Walaupun permulaannya agak goyah, lama-kelamaan dunia mula faham apa yang Warhol cuba sampaikan. Perbualan pun mula berubah.
Orang ramai mula sedar yang Warhol bukan setakat melukis tin sup. Dia sebenarnya sedang bertanya soalan-soalan yang besar. Apa itu seni? Apa itu kecantikan? Di mana kita boleh jumpa semua itu dalam dunia moden yang penuh dengan produk komersial ni? Syarikat Campbell sendiri pun melalui satu perjalanan yang menarik. Mula-mula mereka risau tentang penggunaan tanda dagangan mereka dan terfikir nak saman. Tapi tak lama lepas tu mereka sedar yang Warhol dah bagi mereka publicity percuma yang tak ternilai harganya. Daripada bakal musuh, mereka bertukar jadi rakan kongsi yang bersemangat. Kesan daripada 32 lukisan ni bukan setakat dalam dunia seni saja. Ia telah mengubah budaya popular kita buat selamanya. Warhol tak pernah berhenti berinovasi dengan imej paling terkenalnya. Dia sentiasa kembali kepadanya menggunakan warna-warna yang lebih berani dan liar, seolah-olah nak tunjukkan betapa banyaknya kemungkinan yang boleh wujud dalam satu objek yang ringkas. Daripada fashion, ke muzik, televisyen, sampailah ke kasut. Imej tin sup ni dah meresap masuk ke dalam fabrik budaya kita. Ia dah jadi satu simbol untuk idea yang lebih besar. Idea bahawa seni boleh dijumpai di tempat yang paling kita tak sangka. Dan dari segi nilai keuangan, memang melonjak gila. Daripada $1,000 untuk semua sekali pada tahun 1962 kepada berpuluh-puluh juta untuk satu lukisan sahaja. Ini jelas menunjukkan perjalanannya daripada objek yang dipandang rendah kepada ikon budaya yang tak ternilai harganya. Jadi, inilah jawapannya. Tin sup menjadi sebuah karya agung sebab ia mencabar semua peraturan yang ada. Ia buktikan yang seni bukan hanya tentang lukisan pemandangan yang cantik atau potret yang penuh emosi. Ia juga boleh jadi tentang benda yang kita nampak setiap hari, benda yang kita anggap remeh-temeh. Ini meninggalkan kita dengan satu persoalan terakhir. Warhol dah tunjukkan kita keajaiban dalam perkara biasa, jadi cuba lihat sekeliling anda sekarang. Apakah tin sup Campbell's pada zaman kita? Objek harian apakah hari ini yang mungkin sedang menunggu untuk diangkat menjadi seni agung pada masa depan? Fikir-fikirkan.